Dia berterabur main je lah. Ni macam ni Min. Main kompang okey tak? Okey. Ya, dia orang cuba rumah tak. Dia paling kecil paling. Nanti dapat. Dia ambil motosikal punya tu. Cok itu ah. Dah. Dia dalam. Yang Bukan begitu. Bukan itu memang begitu. itu detik dah. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Ini tak boleh. Dah. Tiga. Aikan. IPTBS Sabah. Kerana dengan campur semuanya, dapat kita bersama-sama dalam majlis yang diadakan pada pagi ini. Melayang serindis di atas permata, berbahagia kicau di hujung suara. Pemanis. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li'ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyuhalladzina jafatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli
صل عليه وسلم يا رب اختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على إياك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل العزيز الطالب البعيد والوارث الغالب السالم عليم الكائن والبائن والجاهل والجاهل يسبحه نابل والعائل والقائل والغائب ويوحد إلا الله كريم قصص لحقه بساط الكرم والمواهب يا غالب فلو رأيته داما قياما على أقدامه وقد زادوا في الدموع الكواكب والقوم بين نادر وتائب وقائب لنفسه وعتيب السلام عليك السلام عليك
Berdosa. Ini dia. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Okey, duduk di dunia ni ya, kita ada tujuan kita. Bukan saja-saja. Ya, semua yang Allah Taala jadikan semua ada tujuan. Jangan dikira kita tak, dia nak mati je lah. Mati je lah. Hidup macam ni susah lah Ustaz. Asyik kena tinggal je. Kau kenapa? Saya dah 3 kali lah kena tinggal. Sama ada besok dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, miskin, kaya, apa pun kita. Yang penting apa dia? Nombor 1, kita redha dengan Allah Ta'ala. Saya nak maklumkan kepada hadirin sekalian semua. Kita duduk di dunia, kita tak pernah minta pun lahir kat sini. Kita tak minta duduk zaman Rasulullah. Kita tak minta duduk di zaman COVID-19. Kita tak minta jadi lelaki, tak minta jadi perempuan. Tak perlu yang kami pergi toilet gotong-gotong jadi perempuan. Setuju jadi lelaki. Perempuan setuju jadi perempuan. Yang lelaki setuju jadi lelaki. Kita duduk di dunia ni, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua. Kita duduk di dunia ni kan. Kita duduk di sini, kita terkapal-kapal. Kenapa aku di sini? Kenapa saya punya kawan di sini? Kenapa saya punya lecturer di sini? Mampu jawab soalan itu sampai dia mati. Allah bebankan dia. Sebab apa dia? Sebab dia tak reda dengan ketentuan. Baik, duduk di dunia ni kan, siapa reda? Siapa setuju? Dia bangun pagi je, kan orang mukmin. Kena faham, kita sekarang berada di alam dunia dan piramid alam cobaan. Kita sekarang berada di alam dunia. Sekejap lagi kita masuk alam yang keempat, iaitu alam barzakh. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, syarat mati bukannya tua, syarat mati bukannya sakit. Walaupun kita rasa kita sehat, kita tetapi 3 anak tangga surau tak boleh naik. Sanggup pergi gym untuk membesarkan badan, boleh angkat beberapa kilo, tetapi hanya selimut berapa gram tak boleh angkat di pagi hari untuk bangun solat subuh. Sanggup menangis melihat K-pop, melihat Korea jongkong yang tak disunat. Saya nak tanya kakak-kakak semua ni, faham ke masa ini? Faham Ustaz yang ada set-settle kat bawah tu, betul-betul? Ada saudara-saudaraku. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara kamu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bahkan kamu adalah sahabat-sahabat aku. Saudara-saudara aku adalah merungang ni. Yang mana apa dia? Yang mana anak-anak wanita kalau lahir dibunuh, ditanam hidup-hidup. Ya, yang mana ketika itu, ya, kita kata masyarakat jahiliah. Dia punya apa dia? Dia punya amalan dia sembah apa dia? Sembah patung, sembah berhala. Macam mana Rasulullah SAW? Bayangkan kamu Islam, kamu manusia pertama Islam. Islam. Jangan sampai hidup kita macam burung unta. Burung pun bukan, unta pun bukan. Hidup dilahirkan Islam, mati diuruskan Islam, tetapi hidup dalam keadaan tak tahulah Islam. Ready? Stand by. Takbir. 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 Video. Cakap lah.